Ya. Untuk apa dia, Jo? Untuk paru-paru. Untuk paru-paru lah. Macam paru-paru. Asyik tak nampak. Nak tengok paru-paru kau kuat ke tak kuat? Ni okey ke? Macam ni okey lah. Kalau tak naik tak okey lah. Dia jangan daripada kurang daripada 2 biji bola lah. Oh. Kalau 2 biji bola tu dia maknanya oksigen dekat paru-paru tak kembang. Buang baru-baru. Punca? Punca, rokok ataupun vape tu je. Mana dia rokok. Punca apa? Vape lah, vape. Vape apa? Macam-macam lah. Macam-macam vape. Kau sedut je semua. Sedut je. Nasihat? Nasihat kepada mereka yang vape ni? Berhentilah. Ha? Berhentilah sebelum terlambat. Kan? Berhenti tu Nasihat Doktor pun cakap better isap rokok daripada isap vape. Doktor pun cakap better isap rokok daripada isap vape. Tu. Sebab apa tercair kan? Boleh buat nak keluarkan video ni? Bagi nasihat pada orang ramai? Boleh. Guys, ni contoh punca vape. Paru-paru dia pasal mana gambar tadi? Buang paru-paru ni. So paru-paru dia terpaksa buang lah sikit sebab dah rosak. Mula-mula punca tu tercair sesak nafas dia, tercair penuh dalam paru-paru dia. Jadi please guys, dia umur baru 25 tahun kan, duduk hospital, Omar bersalin, anak pun dapat tengok. Sabar Yuk InsyaAllah, Allah nak uji, Allah sayang.